Books and knowledge light the way, guiding students every day. Reading opens minds so wide, leading us with truth and pride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good day to everyone. Today, on the 18th of May 2026, SMK Dharma Heights 1 are holding the closing ceremony of Bulan Bahasa Pusat Sumber Enilam for the year 2026. Knowledge is very important and can be achieved in many ways. Through this meaningful program, students are encouraged to learn more, read more, and develop a love for learning. Therefore, let us all enjoy and celebrate this wonderful closing ceremony together. Kepada kami apa kiranya ilmu dan keberkatan darimu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayahmu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, Ya Alimu, Ya Aziz, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya Ikra. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan negara dan negara, peluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan negara, menghormati ibu bapa, guru-guru dan pemimpin negara. Sampai ke sudah majlis penutupan kita pada hari ini. Sebagai tirai penutupan bulan Pusat Sumber dan Nilam, marilah sama-sama kita menyemai budaya membaca dalam generasi zaman sekarang untuk membentuk generasi yang berilmu, kreatif dan berwawasan. Sebelum saya menutupi majlis ini, izinkan saya memberi serangkap pantun. Bunga melati harum berseri, tubuh mekar di tepi laman. Membaca itu penyuluh diri menjadi amalan sepanjang zaman. Itu sahaja daripada di Heights One TV channel. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye.